Assalamualaikum para peminat dan follower Boy Garang Motorsport. Okey. Korang dia bunyi tak? Kancil ni. Tepek dia kuat sangat. Kita nak bagi senyapkan sikit. Tak banyak pun, sikit je kita nak bagi senyap kan. Jadi benda ni timing akan tinggi lah bila tepek kuat. Bila tepek bunyi, timing akan tinggi naik. So timing pun pagi-pagi start pun tinggi je, start turun-turun. Okey, kita akan adjust dulu. Kita adjust. Bila dah senyap, kita akan kita akan terangkan sebab apa timing dan tepek ni bunyi kuat. Okey. Okey, korang bunyi korang dengar. Nampak. Okey. Okey, video yang nombor 2 yang dah siap buat siap buat adjust tepek. So sekarang ni tepek dah tak bunyi. Engine still running. Okey, engine still running. Tepek dah tak bunyi lah kan. Nampak. Bila idle dia tak ada kuat lah bunyi. Okey. Okey. Satu lagi. Okey, pasal tepek kuat bunyi ni, satu pickup tak ada, power pun tak ada. Bila kita dah adjust tepek ni, power akan ada lah sikit. Jadi bila power tu bila tepek kuat bunyi, power tak ada, jadi dia loose dekat situ lah. Valve dia tekan dekat dalam enjin tu tak betul. Ada yang ketat, ada yang tak ketat. Jadi kita buat semua serata. Kita buat 20 dengan 25. 20, 25. Okey. Kita buat biasa, kita buat untuk intake 20, exhaust 25. Untuk adjust tepek, untuk clearance dia lah. Kan? So InsyaAllah power ada. Ni enjin 6.0. Enjin 6.0. So power ada lagi senyap. Okey. Bila dah adjust ni, timing pun stabil. Timing pun tak ada tinggi lah. Okey, timing sekarang 14. Okey, 14. Tadi sampai 2.5. So kita dah adjust. Lepas tu timing okey. Okey. Yang mana berminat nak buat servis dan buat overhaul dan macam-macam lagi untuk tukar enjin, boleh datang ke tempat kami, Boy Garang Motorsport. Okey. Ni kemara owner nak buat overhaul. Dah angkat head, tengok yang crankshaft tu goyang, jadi nak buat overhaul. Kemara cost overhaul dalam 3K hingga ke 4K macam tu, lebih kurang. Kita tengok dulu apa barang nak kena tukar. Kita bukan ni, kita tak tahu lagi harga spare part tu berapa kan. Dia barang-barang tu berapa, sebab barang-barang kemarin ni boleh tahan jugalah mahal. Mahal. Okey. Ni tengah susun ni. Ni nak turun enjin, kancil, nak cat turun enjin. Cat turun enjin, tukar AV. Ada lagi. Kancil merah tu dekat sana dah siap. Enjin Navy.
Kejap lagi kita tas. Okey. Ni enjin cantik. Enjin cantik. Enjin ada air. Okey. Yang mana berminat boleh datang ke Boy Garage Motorsport. Puncak Alam. WhatsApp kami 012 355 2878. Okey, terima kasih.